Aku sebenarnya betul-betul tak faham tahap kebodohan orang PAS ni. Semalam aku bercerita pasal tidak ada di dalam politik, dalam syariat Islam, berpolitik menggunakan sistem kufur. Tidak ada dalam syariat Islam berpolitik mengundi dalam sistem kufur. Tidak ada. Kita kalau nak berpolitik sekalipun ikut Quran dan Sunnah. Kita tolak Quran dan Sunnah, kita kufur, kita ingkar, kita jadi kafir. Kita ikut sistem yang kufur macam demokrasi, yang tak ikut Quran Sunnah, kita jadi kafir. Aku tak faham kenapa susah sangat orang-orang PAS ni nak faham. Jadi mereka pun argue bila semalam video aku keluar pasal tidak ada politik dalam syariat Islam yang berpolitik dengan sistem kufur. Wah, semua merompak, berkomen dekat aku punya video, bagi tahu, oh, politik ada dalam Islam. Macam mana Nabi takbir negara-negara Islam ketika zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Macam mana Nabi pilih Khulafa' Ar-Rasyidin. Okay, first kali kebodohan korang, orang-orang PAS adalah zaman Khulafa' Ar-Rasyidin adalah selepas Nabi wafat. Nabi dah tak ada. Dan tapi dia orang ikut apa yang Quran dan Nabi ajar. Sunnah maksudnya. Dia orang bukan mentadbir Khalifah Rashidin zaman tu. Mentadbir pakai sistem British. Bodoh nak mampus korang ni sebenarnya. Itu pun susah nak faham. Nabi mentadbir negara Islam ketika zaman Madinah, zaman Mekah, menggunakan Quran, menggunakan hukum-hukum Allah. Jangan duga sunnah-sunnah dia, hadis-hadis dia diilhamkan oleh Allah. Macam mana nak mentadbir? Tiba-tiba cerita pasal perjanjian Hudaibiyah apa semua. Perjanjian Hudaibiyah tu zaman British ke? Arab pernah diperintah oleh British ke? Dah diperintah oleh British ke masa zaman Nabi? Ada parti-parti politik ke? Nabi, masa zaman Nabi mentadbir, ada parti politik undi aku pecah belah umat ke? Nabi satukan umat. Nabi tidak pecah belahkan umat. Nabi tak ada parti politik pecah belahkan umat dan ikut hukum orang kafir. Dia tak ikut